apabila undang-undang negara ini terpakai mengikut undang-undang Malaysia sekarang, undang-undang sivil. Jadi Anwar dah dijatuhkan hukuman bersalah, kita ikut. Anwar jatuh hukuman bersalah, kita ikut. Najib jatuh hukuman bersalah, ni Najib tu decide parti Mausin juga. Pun kita ikut. Dah dijatuhkan hukuman bersalah. Dan yang mana ahli-ahli PAS yang kena jatuh hukuman fitnah, hukuman macam-macam lah di mahkamah, semua kita ikut. Kita tak ada guling-guling tengah jalan, bawa terbalik kereta wajar polis ke benda, tak ada. Kita ikut sebab kita taat pada perlembagaan. Itu satu. Bila Mausin nak musim-musim dengan syariah lah, pergi sana kejap nak pergi sini. Saya pening saya, orang apa macam tak sekolah. Tu. Jadi ni nak beri kepahaman, Tok Guru buat tu bukan nak kabut Anwar Ibrahim tak liwat. Bukan. Tu nak beri faham ke rakyat. Kalau mu fitnah, dosa. Rakyat dia menunggu keputusan mahkamah sebab dibicarakan di mahkamah. Jadi itu adalah pesanan dan juga peringatan kepada pemimpin ketika tu. Tak tahulah Tuan Mahdi ke demo cakap tadi tu awalnya asal nak bincang ke hatu. Lalah bawa ke pasal ke penerangan Kazah ni. Punya ramai orang tak faham. Yang kedua, Najib tahun 2005, Datuk Seri Najib. Yang semasa era zaman Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan sekali lagi kes isu liwat kedua berkenaan dengan Saiful Bukhari dan didapati bersalah. Kita parti PAS dengan hati yang terbuka kita terima. Tapi kita mengharapkan tetap dibawa kepada Mahkamah Syariah untuk dibicarakan dengan lebih telus. Dan bila dah jadi Perdana Menteri, kita agak terkejut. Dia dapat pengampunan semasa kerajaan PH 1.0. Okey. Agung beri pengampunan pun kita terima. Kita tak bising. Tapi kita menuntut ditubuhkan RCI ke, dibicarakan balik ke berkenaan dengan isu liwat pertama dan liwat kedua. Dia sebagai pemimpin, dia kena perjelaskan yang dia tidak terkait dengan isu tu. Sebab kalau nak kaitkan banyak kenyataan-kenyataan daripada parti demo, kawal kalau buka sosok ni cabut piyuh demo pakai topi mana ni lagi, topi Barisan Nasional. Kau takut gitu ya? Jadi gitulah. Tu untuk kefahamanmu lah. Sebab kalau ikut komen aku ni, Lok Madan. Aku tak tahulah Lok Madan tu siapa individu tersebut. Rasa Mausin mesti tahu. Mustahil tak tahu. Mausin tahu Lok Madan. Dia Kazah ke? Tadi mu khabar aku Kazah. Sebab mu ikut tadi tu. Syariah benda kenyataan Raka Deli tu. Tak nak jatuhkan hukum pada orang lain. Macam mana mu cakap tadi mu khabar aku Kazah? Ini antara kita berdua. Bijak. Ni mu bijak. Jadi Mausin sekarang nak khabar alih Kazah ke? Sebab awak tanya, saya merujuk kepada buku Kazah itu. Soalan aku, Mausin nak khabar alih Kazah ke? Faham tak lagi? Kalau awak telah menuduh tanpa membawa 4 orang saksi. Kazah lah. Aku tak tuduh. Aku suruh baca tadi. Kazah tadi faham tak keterangan Kazah? Awak pun tak faham, baru faham. La ilaha illallah. Mu belum benda-benda mu khabar aku tak faham dah. Aku tak khabar liwat. Awak cakap, di awal tadi awak cakap liwat itu bukan Kazah. Mu salah. Mu salah dah. Kenyataan mu salah dah. Mu tak segelak lah. Mu rakah, aku berakah. Kenyataan pertama aku, buku Kazah tu bukan untuk Anwar Ibrahim. Mu duduk kait sekarang ni. Tengok duduk main lagi. Betul lah awak tak jawab sampai ke hari ni. Untuk mangsa fitnah. Siapa? Tolong jawablah komen kat bawah ni. Siapa yang masuk fitnah tu? Aduh. Memang terbukti ke Anwar difitnah sekarang ni? Kalau ikut kepada siri pengampunan itu, Anwar Ibrahim diampunkan atas kecacatan pendakwaan. Soalan aku, Anwar Ibrahim ada pembuktian ke yang dia difitnah? Mana bukti? Mana bukti? Saksi tadi tu? Yang dikemukakan oleh, bagi hemat Tuanku Di-Pertuan Agong itu, apa dia? Diberi pengampunan. Pengampunan ni kepada yang bersalah. Mu tak pernah liwat. Tuan Mahathir menyatakan bahawasanya Anwar Ibrahim ini menjadi mangsa kepada konspirasi. Dia main pusing ikut Tuan Mahathir dah. Semasa tu Tuan Mahathir duduk dalam PH1. Okey. Yang pergi buku sambung. itu
Sewaktu tak buku apa. Kazaf itu ditulis, sewaktu itu PAS bersama dengan PKR. Tak, bukan. Bukan. Kita dia sekarang ni, Tun Mahathir kan ambil pergi tu mahkamah masa pengampunan tu. Kenapa buku itu ditulis, Lik? Buku tu tak jawab lah. boleh jawab. Buku tu ditulis untuk kefahaman rakyat Malaysia. Tulis, mu tulis sekarang. Mu tulis atas buku. Tentang- Tulis atas buku. Okey, saya tulis. Tulis. Untuk kefahaman, saya Ali Saleh. Untuk kefahaman, Mana, tunjuk dulu bukti mu tulis. Mana tak nampak. untuk kefahaman Okey, untuk kefahaman rakyat Malaysia rakyat Malaysia. atas Ketika ketika itu itu rakyat Malaysia, ketika itu rakyat Malaysia. rakyat Malaysia ya ketika itu Ha. Mu tulis benda? untuk kefahaman rakyat Malaysia ketika Bicarakan Negara tentang pembicaraan. negara sedang negara sedang Aku sebut dah tadi. Negara sedang dia ikut muar tulis benda tentang pembicaraan. Mana negara sedang tentang perbicaraan Datuk Seri kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kes Betul, liwat. itu buku itu ditulis untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tulis kes liwat. Tulis. Ya, tulis kes lewat. Kes lewat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana tulis? Kes. Untuk liwat. kefahaman. Liwat. Betul, liwat. Liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. DSAI boleh? Okey. Dah faham? Maknanya betul lah buku itu ditulis untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kes Pembicaraan tu. Sebab rakyat Malaysia masa tu. Tu pembicaraan DSI. Mu berat sungguh. Mu tak faham lagi ke? apa dia DSAI tu? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bas, makna betul lah buku itu ditulis untuk menceritakan berkenaan dengan tuduhan fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berat. Aku tak ada jumpa lagi orang musing ni. Musing gini. Bukan musik. Kenapa? Tapi Berpeluh boleh, ke? tapi boleh main lah. Bukan. Aku tengah duduk panah ni mikir ke pusing dengan Maknanya betul lah buku itu ditulis untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baca balik semula. Cuba baca. Mu baca benda mu tulis tu. Untuk kefahaman rakyat Malaysia ketika itu negara sedang tentang perbicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baca ulang kali. Nak suruh mu faham lah bahasa Melayu dah tu aku rasa tu. Untuk kefahaman rakyat Malaysia ketika itu negara sedang membicarakan tentang perbicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk kefahaman rakyat Malaysia ketika itu negara sedang membicarakan tentang perbicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Makna katanya buku itu ditulis untuk bercerita berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalah payah. Mu kerak kertas tu tau. Pergi rebuh dulu. Sekarang minum. Kita cakap balai. Awak suruh saya tulis pun awak tak faham apa awak tulis. La ilaha illallah. Buku tu ditulis. Buku Kazah tu ditulis untuk Saya tulis balik. Buku Kazaf dituliskan apa Tok Guru tulis gitu. Pening pula mu ni. diterbitkan. Okey, ditulis atau diterbitkan lah. Okey. Untuk baca lah tu. Cakap lah. Saya nak tulis. Tu tulis dah tadi. Mu tuliskan tadi. Untuk apa tu? Okey, buku Kazaf ditulis atau diterbitkan untuk kefahaman rakyat Malaysia ketika itu negara sedang membicarakan tentang perbicaraan kes
kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah buku itu ditulis untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Okeylah, mu ambil lah. Untuk siapa buku itu ditulis? Untuk rakyat Malaysia. Untuk rakyat Malaysia, yes. Rakyat Malaysia. Aku akan ajak cari kertas. Cari kertas. Untuk rakyat Malaysia. Okay. Untuk kefahaman rakyat Malaysia. Sekali lagi. Untuk kefahaman. Okey. Rakyat Malaysia. Okey. Untuk Lagi? kefahaman rakyat Malaysia. Yes. Yang ketika itu negara semua ni sedang membicarakan tentang isu kes liwat Anwar. Tahu? Okey. Jadi betul lah tu. Negara duduk berbicara, ni tengah kecoh tentang isu perbicaraan kes Anwar. Okey. Tok Guru buat keluar buku tu untuk rakyat faham tentang dosa kazah tu. Betul? Okey dah. Dapat dah. Dosa gelak. Dosa gelak. Dosa kazah tu. Kalau memfitnah. Tapi, okey. Sebab masa tu, rakyat Malaysia. Pemimpin UMNO. Okey. Pemimpin UMNO. Okey. Ha. Lagi? Kena pahal lah. Maknanya buku itu ditulis untuk pemimpin UMNO lah. Dan rakyat Malaysia lah. Tadi dah kabur dah buku tu untuk kefahaman rakyat Malaysia. Termasuklah pemimpin UMNO. Betul? Rakyat Malaysia aku sebut. Pemimpin UMNO. Mungkin pemimpin PKR tak ada lagi waktu tu. Sebab PKR tak ada lagi waktu tu. Okey. Keadilan tak ada lagi. UMNO untuk parti PAH, ahli PAH, untuk orang asli, untuk orang Iban, untuk orang Cina, untuk orang India, untuk orang gerakan, untuk orang DAP, untuk orang MCA, untuk orang MIC. Lagi siapa orang kena PAS? ayat? Untuk pok saudara demo, untuk pok saudara Orang PAS? kahwin. Untuk siapa? Orang PAS tak sekali? Tadi dah sebut dah tadi untuk ahli PAH. Untuk ahli PAS, okey. Tadi sebut dah Sing. Dengar, lepas tu kena dengar ni. Sekarang ni mu duduk main musik situ kok. Tak, saya tulis. Tak nampak tulis pun, mana bukti tulis ni? Tak ni saya tulis apa yang awak sebut tadi tu. Mana? Ni. Itu mu tulis. Tu aku ingat muka apa mu tulis yang rakyat Malaysia. Yalah, saya tahu lah tu rakyat Malaysia. Saya ingat rakyat Malaysia. UMNO, Rakyat Malaysia tu. MIC, MCA, Malaysia Kompas. Dalam rakyat DP. Malaysia tu macam-macam. Macam-macam juga. Macam-macam. Anwar Ibrahim rakyat Dan Malaysia tak? Harakah Delhi tadi tu pun. Anwar Ibrahim rakyat Malaysia tak? Untuk Anwar juga tadi tu dia baca tu. Tu kenyataan dia keluar tadi tu. Ingatkah lagi kamu dengan buku ni? Dah. Cina Untuk siapa ada buku kata tu? Dah. Aku nak tanya balik mu. Untuk siapa buku tu? Ni ulang kaji balik. Nak tengok mu bijak tak bijak. Buku itu untuk siapa? ditulis untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi masa liwat. Seperti mana kenyataan daripada lajnah media dan ulama PAS. View Mak Hussein berapa? View mu berapa, Sen? Dia awak berapa? Aku tanya mu ni awak. Tanya mu tanya. 1.5. 1.5. Tak lari jauh lah. Sama je. Aku 1.4. 1.4. Okey lah. Dah gini, nak khabar. Sen, buku tu untuk siapa? Aku nak test mu ni. Mu ni kena... Untuk Anwar Ibrahim. Seperti mana kenyataan harakah itu adalah untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi masa liwat. Tak boleh. Mu kena DM aku semua, isi borang mu kena pergi kelas balik dengan aku ni. Kena belajar balik semula. Mu jawab pressure tak apa. Nak belajar macam mana? Kalau belajar dengan awak, sesak saya ni. Mu nak sesak. Dekat aku bawah ni mudah je. Buku tu ditulis untuk kefahaman rakyat Malaysia tentang dosa kazah dan juga kepada pemfitnah berkenaan dengan kes zina dan liwat. Jadi liwat ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kenalah tiba-tiba muka Mausir kena liwat, pun nama demo pun terlibat juga. Silap-silap gambar tu gambar demo, gambar tu gambar Anwar Ibrahim, gambar demo dia pun berlaku. Maksudnya buku itu ditulis kan, dikhususkan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim lah.
Tok Guru kalau buat khusus untuk Anwar Ibrahim. Okeylah, tak apalah. Tak apa, awak tak faham. Saya nanti dulu. Susah- Sabar. susah nak faham, Kalau buku tu buat untuk Anwar Ibrahim, tak payah cetok banyak-banyak. Buat je berikan Anwar. Apa pergi beri untuk orang ramai weh. Mu ni berat sungguh lah weh. Awak tak faham untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan? Bukan. Awak tak faham. Mempertahankan Anwar Ibrahim tu Tok Guru. Kami ahli PAH. Okey. Jadi, Alipah mempertahankan tak? Pertahanlah masa tu. Kita ikut kepimpinan Presiden Tok Guru khabar. Kita kena pertahankan Anwar. Dan apabila... Maksudnya betul lah tu buku itu ditulis untuk mempertahankan Anwar. Settle lah. Dah keluar dah. Ternyata awak sendiri pun menyatakan bahawasanya buku itu ditulis untuk mempertahankan Anwar. Nak pusing ke mana lagi? Tempat aku ni duduk main pusing gitu. Pecah perut belaka dah. Tak, awak pusing. Saya tak pusing. Buku tu untuk rakyat Malaysia. Kalau untuk Anwar, apa Tok Guru cetok? Jadi, persoalan dia, Sing, waktu ni nak kabur, Sing. Oh, Sing. Ya. Dengar. Okey, ambil katalah, tak apalah. Memanglah buku tu dibuat untuk Tok Guru buat untuk nak mempertahankan Anwar lah. Mana kata UMNO je. Mana kamu jahat lah tu. Saya nak tulis. Nanti. Sabar. Saya nak tulis. Buku itu pula dah. ditulis Nanti dulu. Untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk apa? Buku itu ditulis untuk mempertahankan Tadi kamu dah tulis. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Dah. Habis. Maknanya betul lah buku kata itu. Mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengaku dah tu okey. Dah. Oh, aku ni rupa-rupanya nak dapatkan yang jawab mempertahan panjang lebar macam ni. Yang mempertahankan Anwar Ibrahim tu Tok Guru. Ahli Tok Guru. Okey, Tok Guru. Saya lukis pula. Dia buat bodoh dia dah. Dia buat macam bela. Dah cerita dia sekarang ni. Dah bukan. Mu tak faham. Tok Guru tulis buku. Okey, Tok Guru tulis buku untuk pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah tu. Okey, betul. Okey, betul. Betul. Aku ikutmu. Okey, betul. Persoalan aku. Alhamdulillah. Soalan aku pula. Persoalan aku. Okey. Soalan awak. UMNO jahat ke? Tak. Mana kata yang memfitnah tu siapa? PAH. Siapa dia? Tengok. Pecah perut dah kat tempat aku ni. Pecah perut dah. Siapa dah dia? Dimasukkan dalam mahkamah? Dalam pembicaraan ini? Tadi dalam Rumadi tadi Mukabar ya ketika tu zaman pemerintahan UMNO yang ditakbir zaman pemerintahan UMNO. Soalan awak jahat. Tidak, saya cakap tak jahat. Sing, buang baju dulu. Aku nak cakap berat ke ni? Baik buang baju. Soalan awak tu, awak tanya UMNO jahat ke tidak? Saya cakap tak jahat. Dok, buang baju ni. Aku nak tunjuk parut ke ni? Apa? Tak ada masalah saya pakai baju tu. Tak apa. Sebab takut viewer tak faham. Ada viewer dia tak tahu dia duduk atas pagar. Baru dia tahulah. Ni UMNO ke buat? Contoh gitu. Teruskan next. Kenyataan Lokman Adam. Okey. Nak buka satu-satu pemimpin UMNO ketika tu apa yang dikatakan kepada Anwar Ibrahim. Buka lah. Takkah aku tahu, mu tak tahu? Tak, awak buka lah. Awak nak buka. Bukan nak cakap sesa. Mana tak perlu aku bercakap. Dah sekarang ni. Takkan nak buka satu-satu pemimpin UMNO. Dah, macam... Dia boleh buka Twitter tadi. Awak takkan awak tak boleh buka. Dah tak perlu tunjuk tu. Aku tunjuk tadi. Kazah tadi pun. Makna katanya... Makna katanya awak nak ikut Lokman Adam ke awak nak ikut Tok Guru? Aku ikut buku. Ikut undang-undang. Aku ikut undang-undang sekarang ni. Pening dah tu tak? Aku ikut undang-undang. Pening dah tak? Aku ikut undang-undang. Makna katanya sekarang ini awak nak ikut Lokman Adam lah. Daripada awak ikut Tok Guru awak. Tak betul gitu. Aku tak perlu kenyataan pun aku nak ikut Lokman Adam.
Ada aku sebut nak ikut Allah Madah? Ada tak aku sebut nak ikut Allah Madah? Lepas tu awak suruh saya, awak nak buka cerita pasal aku Madah dan sebagainya tu. Nak suruh saya ikut dia. Ni panas ni saya. Bukan aku nak khabar tadi. Kalau nak cakap bab ni, pemimpin UMNO banyak duk khabar. Aku khabar salah seorang. Maknanya kita kena ikut. Jadi kena ikut pemimpin UMNO yang macam tu. Ikut mula mu nak ikut ke mu nak walak ke mu nak tasuk ke pemimpin mu ikut. Tak ikut. Kalau bab-bab ni tak ikut. Dah tak ikut tak apalah. Awak nak ikut? Aku cuma khabar tadi Lok Madah. Awak nak ikut? Dia nak kait pula. Awak nak ikut? Aku Alipah. Tahu kan aku ikut UMNO gila. Tanya. Awak nak ikut ke tidak? Alipah. Saya ikut Tuanku Sultan Kelantan. La ilaha illallah. Dah aku ikut kat Tuanku Sultan Kelantan. Tuanku Sultan Kelantan cakap apa? Hemat je baginda apa dia? Bagi pengampunan. Dia cakap lah. Diberi pengampunan semasa diberi permohonan. Okey. Ni kita cakap pula pengampunan. Okey, baik, boleh? Mu tak liwat. Okey. Mu nak minta maaf apa benda? Mu nak minta pengampunan untuk apa? Mu tak liwat. Pengampunan itu yang diminta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ni nak untuk clearkan nama dia daripada kesalahan tersebut. Nanti dulu sabar dulu. Ni nak beri faham dulu. Mu tak buat salah. Okey? Mu nak minta ampun apa benda? Jadi kalau tak buat salah, macam mana nak keluar daripada tuduhan itu? Macam mana? Macam mana cara dia? Macam mana kalau kita tak bersalah? Macam mana kita nak keluarkan daripada tuduhan tersebut? Mu ni berat ni, sabar. Mu tak bersalah, mu tak perlu diminta. Mu tak perlu buat pengampunan. Minta pengampunan. Tapi hukuman itu telah dikenakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bersalah, betul tak? Beratlah. Yang mana kena hukum? Macam mana cara dia? Macam mana cara Datuk Seri Anwar Ibrahim nak clearkan diri dia daripada tersapit dengan kesalahan-kesalahan itu? Itu kata tuntutan kita balik semula kepada pemimpin PAS menuntut perkara itu dibicarakan di Mahkamah Syariah. Okey, sekarang ini Tuanku Sultan Kelantan dah bagi ampun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesalahan apa ni? Mai gasing. Dok, mu ni berat sungguh. Tu aku nak khabar. Kenapa Tuanku yang di-Pertuan Agong tidak memberikan keampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesalahan liwat? Dengar ni mu tak buat salah, mu tak perlu minta ampun. Kenapa Tuanku ampun? La ilah, dengar ni aku jawab dulu. Mu tak buat salah, mu tak perlu minta ampun. Kenapa Tuanku ampun? Dah tahu dia tak salah. Sabar sih. Tuanku beri pengampunan sebab ada permintaan. Permintaan apa? Tu permintaan Anwar tu apa dia? Tak. Kita dia sekarang ni, mu khabar tadi, mu tak mempertikaikan keputusan Agong, iaitu Sultan Kelantan ketika tu. Okey. Aku pun tak petikai. Sebab kita rakyat Malaysia, kita taat pada raja. Okey. Agong beri pengampunan ke dia? Kenapa? Atas apa Agong bagi pengampunan tu? Adakah atas kesalahan liwat? Ni aku nak khabar kamu ni. Pengampunan tu diberi kepada orang yang bersalah. Sebab orang bersalah baru minta ampun, betul? Dok, bukan ni common sense manusia. Orang bersalah minta maaf tak? Perlu minta maaf tak? Tapi kalau ada orang tak bersalah minta maaf. Jawab salah aku dulu. Kalau buat salah, perlu minta maaf tak? Kita manusia, manusia yang baik. Perlu minta maaf. Aku dah khabar tadi. Minta maaf. Okey, perlu minta maaf. Aku dah khabar tadi. Nanti tu. Perlu minta maaf. Nanti. Tapi kalau kita tak bersalah pun, kita minta maaf tu tak salah. Betul tak? Sabar. Aku khabar, kita ni kalau tak buat salah, tak perlu minta maaf. Kalau buat salah, kita kena minta maaf. Orang Islam kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kemaafan itu? Atas kesalahan apa dia diberi maaf? Mu mari jumpa aku.
Mu mari jumpa aku ni. Jumpa sini ya. Nah, nanti lu. Mari jumpa aku luar ni. Dah jumpa luar mana-mana tak tahu benda ni. Sing, aku maaf kamu. Ada orang buat gitu tak? Ada? Oh, berat tu. Siapa dia buat gitu? Yang kita duduk post dekat Facebook. Maaf, Zahir batin. Minta dengan siapa? La ilah illallah, berat Sing. Ha. Nah, relax dulu. Buat kat ucapan, selamat hari raya, maaf Zahir batin. Minta dengan siapa? Tu raya Sing. Tengok ni. Lepas tu, soal sekarang ni minta maaf. Ni nak kabur ni. Tak tahu benda kepala kau ni. Tiba-tiba jumpa dengan mak. Sebab saya relate kan. Permintaan maaf. Dengan tiba-tiba tepuk tangan. Minta maaf. Mu nak cuba relate. Sekarang ni mu cakap macam apa ni? Tiba-tiba Agong beri pengampunan. Tadi awak cakap tadi minta maaf tak ada orang buat. Tapi saya cakap ada orang buat. Bukan. Aku kabur pengampunan. Tiba-tiba aku jumpa mu, Sing. Aku maaf kamu. Tak tahu kepala kau. Ada? Sin, selamat hari raya. Saya maafkan kamu. Aku ada? Tak tahu, kamu tempatmu berat tu. Aku tak pernah gitu. Baiklah, Ali. Saya bagi penerangan sikit lah. Gua juga. Santai-santai juga. Ini santai je. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam penjara, Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dan syarat untuk dapat pengampunan perlu dibawa ke mesyuarat lembaga pengampunan. Betul tak, Lif? Jadi, pihak lembaga pengampunan disyorkan siapa dia? Antaranya Mahathir Mohamad lah sebagai Perdana Menteri untuk dimasukkan di dalam proses pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu bukannya bersetuju untuk diampunkan atas kesalahan dia. Tetapi permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersihkan nama dia atas tuduhan yang telah dilakukan terhadap dirinya. Tuduhan jadi, Tuanku Yang di-Pertuan Agong, tuduhan itulah liwat ke apa tu. Jadi, Tuanku Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Anwar bin Ibrahim bagi hemat baginda ada kecacatan di dalam pendakwaan. Adakah Anwar Ibrahim liwat? Tidak. Tetapi ada kecacatan semasa pendakwaan. Dan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim diberikan pengampunan penuh seolah-olah dia tidak buat apa-apa kesalahan. Apa dosa kesalahan? Apa maksudnya tu? Dia tak buat liwat. Dia tak buat itu. Dia tak buat ini. Kerana apa? Kerana ada kecacatan. Umpamanya, kita tumbuk orang dekat Kemaman, rupa-rupanya orang tu cacat. Rupa-rupanya orang tu IKU. Adakah boleh kita letakkan kesalahan kepada pakcik di Kemaman itu? Tak boleh disabitkan dengan apa-apa bila berlaku kecacatan. Sama juga dengan perundangan. Bila ada kecacatan, maka tidak boleh diberikan hukuman dan pengampunan itu dirujuk kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan baginda beri pengampunan bukan atas kesalahan liwat tetapi ada kecacatan di dalam pendakwaan. Settle. Ini Sing. Ni bukan pergi pukul orang cacat. Anwar Ibrahim tak cacat. Tak, saya untuk beri kepahaman kepada awak, sayang. Didapati ada kecacatan dalam proses pendakwaan. Pendakwaan tu. Okey? Bukan pergi tumbuk orang cacat, be. Sampai kalau tak faham. Macam mana lah aku nak belajar. Bukan tak faham. Kiasamu beri tak kena gitu. Lepas tu? Proses perbicaraan tu ada kecacatan. Okey? Maknanya tak betul. Taklah dia percaya itu. Kalau proses itu cacat, mana bolehkah kita diberikan keputusan begitu? Mari cerita proses penyiasatan pula dah. Kalaulah pendakwaan itu cacat, kalau pendakwaan itu cacat, nanti. Kalau pendakwaan itu cacat, keputusannya pun cacat. Elih? Kalau pendakwaan itu cacat, keputusannya tak cacat. Pening okey.
Nak cerita pula tak, awak yang pening, orang lain tak pening. Orang lain tak pening. Kalau awak mengaku, kalau awak bersetuju bahawasanya pendakwaan itu cacat, keputusannya? Ya, aku tak khabar benda pun. La ilah. Jadi, kalau awak tak khabar benda, awak kena rujuk kepada hemat Tuanku yang di-Pertuan Agong yang menyatakan bahawasanya pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi hemat baginda ada berlaku kecacatan di dalam pendakwaan. Settle. Mana Hakim salah ha? Aku nak buat perangai macam mu pula. Hakim salah ha? Tak tahu. Ha? Rujuk Hakim. Rujuk Tuanku lah. Hakim, ya ilah, Hakim salah ke? Rujuk Tuanku lah. Sebab Tuanku yang menyatakan ada kecacatan, bukan saya. Baca. Awak baca. Mana-mana rakyat Malaysia dunia sekarang boleh tengok dalam internet belaka, boleh cari. Baca. Yes. Saya boleh tengok muka awak dekat internet. Persoalan dia sekarang ni, Hakim salah ke? Pendakwaan. Tanyalah Tuanku Agong. Tanyalah Tuanku Sultan Kelantan. Saya tak tahu sebab Tuanku yang bagi pengampunan, bukan saya. Tuanku bukan Hakim. Kalau Tuanku cakap cacat, cacat lah. Tuanku bukan Kalau Hakim. Tuanku cakap Hakim tu cacat, cacat lah. Bukan Tuanku saya. Dia mana katanya di sini, okey lah. Alih katalah betul. Anwar Ibrahim difitnah. Okey. Okey, betul-betul. Mana kata UMNO jahat lah dulu. Tak jawab lagi. Tadi je tunggu. Kalau Tuanku kata UMNO jahat, jahat lah. Aku nak tuduh aku pula. Betul. Kita nak tuduh siapa? Sebab yang bagi pengampunan itu bukan Muhammad Husin bin Wanzin. Yang bagi pengampunan itu bukan Tuanku. Bukannya Ustaz Dol. Bukan. Yang bagi pengampunan adalah Tuanku. Kalau bagi hemat Tuanku, ada kecacatan di pendakwaan, ada kecacatan dari segi penghujahan, ada kecacatan dari pendakwaan, ada kecacatan hakim, ada kecacatan bukti, itu bagi hemat Tuanku, bukan saya. Yelah, tu soalan aku. UMNO jahat lah tu. Tak tahu saya. Dia memerintah sebagai kerajaan. Saya tak tahu. Sebab kena tanya Agong. Lah, tanya Agong pula dah. Penat. Menengok pecah perut orang sih. Apa kena tanya Agong pula? Pecah perut orang sebelah awak lah. Apa kena tanya Agong pula? Orang sebelah saya tak pecah perut. Pecah rahsia kebodohan tu. Dah. Apa kena tanya Agong pula? Apa kena tanya Agong? Sebab siapa bagi ampun? Siapa bagi ampun? Dah pusing itu. Agong kena jawab belaka. Dah tu siapa kita nak mempersoalkannya? Bukan. Agong ni memberi pengampunan, Husin. Pengampunan ni, mana-mana kesalahan, dia, itulah aku tak faham secara detail lah. Cumanya mu boleh cek, aku pun boleh akan cek balik semula lah. Dia ada klaus mana boleh diberi pengampunan kepada pesalah rogo. Mu tahu kan? Siapa cakap? Pula dah. Siapa cakap? Tak apalah, nanti aku cari tu kenyataan tu. Sebab dia ada kota dia boleh diberi. Dia ada orang-orang yang tu, contoh berkenaan dengan pengampunan ni, pengampunan diraja ni banyak. Dia ada, tapi dia ada term tu, benda tu boleh berlaku. Macam mana yang diberi pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Mana kes lain pun ada juga. Mana Agong boleh buat pengampunan tu? Banyak. Termasuk kes rogo dia kamu cakap tak boleh bagi pengampunan. Ini kabonnya cerita kes rogo ke benda ke. Aku cakap kesalahan aku tak tahu siapa. Jangan buat detail gitu sih. Ni mudah je. Sekarang ni soalan aku. Kita tak sabit lah keraja tu. UMNO tu waktu tu ketika tu jahat lah. Mahathir. Sebab zaman Mahathir. Kena tanya Mahathir ya. Jahat ke tak? Zaman Najib? Zaman Najib kena tanya Najib. Dah yang mu duduk kabur kazah ke aku semua ni? Sebab tu saya nak tanya awak. Awak pernah melakukan perkara itu ataupun tidak? Mu suruh tanya aku ni. Aku sekarang ni aku nak tanya ni. Kena tanya tu lah. Mahathir dengan Najib. Kena tanya Mahathir dengan Najib dulu. Tapi awak dah buat. Awak ikut Najib sekarang ni? Bukan ikut lah. Ilah. Berat ni. Awak buat tak kesalahan tu saya nak tanya awak? Awak buat tak ni, kesalahan tu? aku bercakap. Awak buat tak kesalahan tu? Tak tanya secara peribadi. Jangan tanya Najib. Sebab kita nak tanya Najib kat penjara, betul tak?
Sekarang ni saya nak tanya awak tadi. Aku tanya peribadi tadi. Saya nak tanya awak. Aku tanya peribadi tadi. Aku tanya peribadi kita. Peribadi. Ni aku dulu tanya tadi. UMNO jahat. Tanya peribadi. Dalam kes ni. Lah takkan cerita pasal kes pok mak curi lembu. UMNO jahat. UMNO jahat. Kenapa awak tanya UMNO jahat? Saya kena tahu juga. Ya, sekejap, sabar. Ketuk dulu tadi. Sebu beruk pas. Okey. Apa balik semula apa soalan dia? Awak tanya saya, patut awak tanya soalan pula. Bukan, sebab aku soalan aku tu kepada mu jawab dia tadi. Mu tak jawab apa. Okeylah. UMNO jahat. Okey, saya setuju UMNO jahat. Ikhlas ni. Ikhlas. Pula dah macam mana nak ukur ikhlas pula ni? Dah sungguh macam anjing je, tak anjing. Dah. Mana UMNO jahat? Sebab zaman Mahathir tu kan. Tak. Kes pertama tu ni nak bercakap dalam last sebenarnya daripada Rumadi tadi. Okey. Pak jahat tak? Kes pertama bukan kes liwat. Lepas tu? Kes pertama salah kes kazah. Dalam Rumadi tadi kes pertama kes kazah. Kazah tu kepada yang menuduh. Ya, menuduh. Awak pernah tak? Bukan aku yang tuduh. Lepas tu? Mu tahu tak siapa dia tuduh Anwar tu di mahkamah? Awak yang bercakap tentang ini penyokong-penyokong penjubur. Awak dah cakap jangan sokong Anwar pelewak penjubur. Itu bukan tuduhan gitu. Yang tuduh siapa dia? Yang tuduh siapa dia? Aku. Awak lah. Kalau awak bercakap. Mu bawa keluar sen, khabar aku tuduh. Mu bawa keluar. Awak cakap ini penyokong-penyokong pelewak. La ilaha illallah. Awak menyebut ini penyokong-penyokong penjubur. Mana bukti? Pula dah. Awak pernah sebut ataupun tidak? Tak, mana bukti? Awak pernah sebut ataupun tidak? Tak ada. Aku pernah sebut tapi aku tak. Bukan aku yang tuduh. Bukan aku yang tuduh. Bukan aku yang tuduh. Awak apabila awak mengeluarkan ini penyokong-penyokong penjubur, adakah awak tidak melakukan dosa kazaf itu? Berat sing. Sing, pening orang sing. Awak menuduh ini penyokong-penyokong pelewat. Siapa yang lewat? Berat sing mu ni. Berat ni sekarang ni. Sekarang ni aku tanya mu siapa dia tuduh. 4-0 dah tu. Tadi awak mengaku awak yang bercakap. Itulah, nak ambil 18-0 tak apa. Sekarang ni siapa tuduh? Sekarang ni awak mengaku awak bercakap. Dah bukan aku yang tuduh. Tadi awak cakap awak yang menyatakan itu jangan sokong penyokong pelewak, penjubur semua tu. Awak tuduh siapa? Awak tuduh siapa? Tak. Mana lagi ni berita ni? Tak, awak ada ke tulis penyokong pelewat? Ada tak dalam tu? Ada tak penyokong pelewat? Tuduhan penyokong pelewat? Penyokong penjubur ada tak situ? Tak ada. Tapi awak yang keluarkan kenyataan di dalam percakapan awak. La ilaha illallah. Maknanya awak pernah menuduh yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim penyokong pelewat. Sekarang ni awak pernah menuduh siapa-siapa yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim penyokong penjubur. Awak penuduh. Bukan surat khabar tu. Weh, aku tak faham dah ni. Ni surat khabar ni. Awak tak faham. Awak nak spin. Awak nak mengelirukan penonton. Awak tidak mahu jujur kepada awak yang lakukan. Awak tidak mahu bertanggungjawab. Jika awak melakukan dosa itu, pergi minta maaf. Sing, ni tuduhan ni dijatuhkan di mahkamah. Ada ataupun tidak, penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pelewat yang seperti mana awak nyatakan sebelum ini. Apa dia penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pelewat? Siapa dia pula penyokong Anwar Ibrahim tu yang meliwat tu? Siapa dia? Awak yang membuat tuduhan sebelum ini.
Oh, tak betul dah. Berat tuduhanmu ni. Rakaman ni. Awak yang menuduh. Siapa-siapa menyokong Anwar Ibrahim, penyokong peliwat. Awak tuduh siapa? Penyokong peliwat. Awak tuduh siapa? Mu kata aku khabar. Siapa dia lagi, Lek? Dan sekarang ni tuduhan ni. Tuduhan ni. Itu tuduhan kepada Datuk Seri Anwar. Yang kamu tuduh penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu penyokong pada peliwat tu siapa? Tak, dia dituduh ni. Dia dituduh. Awak menuduh orang lain pula yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu peliwat, suka penjubur itu siapa? Benda mu cakap ni, Seng. Ni payah sangat. Susah sangat nak faham. Tak, mu spin itu. Ni tuduhan rasuah. Bukan spin. Dengar ni. Hari ini kita bercakap engkau tu dosa kazah ataupun tidak disebabkan tuduhan engkau kepada penyokong-penyokong kerajaan perpaduan yang menyokong penjubur, yang menyokong peliwat. Adakah? Ni tuduhan ni. Adakah apa yang awak tuduh itu betul-betul berlaku ataupun tidak? Ni baca ni. Anwar dijatuhkan hukuman bersalah liwat. Ni. Mana? Beratlah, aku tak faham lagi mu ni. Duk mana? Tuduhan apa tu? Cuba ketepikan kepala awak tu. Cuba ketepikan kepala awak tu. Ni berita harian, Seng. Mu berat. Mu tak tahu ke Anwar pernah dijatuhkan hukuman liwat? Mu tahu? Awak tahu tak? Anwar Ibrahim diberikan pengampunan? Tak, mu tahu tak? Okeylah, Leh. Dah, bukan soalan aku. Leh. Saya orang Islam, Leh. Saya orang Islam. Kejap. Mu tak tuduh aku. Dah. Bukan orang Islam, mu tak tuduh aku. Saya orang Islam. Kalau dia orang Islam, kita mute dia. Saya nak bagi penerangan. Dia orang Islam, dia tak tuduh aku tadi. Macam ni. Saya ini orang tak Islam. Betul. Sebab tuduhan ni dibuat di mahkamah. Bukan dia kita tuduh. Saya percaya itu betul. Kita mute dulu dia. Biar dia cakap. Dia je dengar. Betul. Cerita dia sekarang ni, di mahkamah. Tuduhan mesti dibuat di mahkamah. Tuduhan dalam TikTok tak terpakar, Seng. Tuduhan dalam TikTok mana pakar? Aku cakap apa? Bila dia dah dijatuhkan hukuman bersalah kes liwat, aku kan boleh dia peliwat. Oh, tak boleh cakap sebab kazah. Kita pakai undang-undang negara. Undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia. Bukan undang-undang hudud. Okey dah. Okey, baik. Dah dengar ni. Okey dah. Sekarang ni. Saya nak lukis supaya awak mudah faham. Saya nak lukis supaya awak mudah faham. Okey. Bagus. Okey. Yang pertama, ada Mahkamah Tinggi. Ini Mahkamah Tinggi. Okey. Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan. Satu. Belik cakap ni. Mahkamah. Okey, ini mahkamah. Mana mahkamah? Ni luki macam ni mudah. Bawah tu benda. Bawah tu aku nak tanyalah, nak kena faham, nak faham dulu. Jangan koyok saya relax lah. Tak. Jelas yang. Okey. Bila dijatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi, dia akan pergi ke Mahkamah Rayuan, betul? Okey. Bila Mahkamah Rayuan membuat keputusan, dia akan pergi ke Mahkamah Persekutuan, boleh? Okey. Bila contoh Alif Western, dijatuhkan hukuman bersalah di Mahkamah Tinggi. Keputusannya adalah mahkamah menjatuhkan hukuman bersalah kepada Alif kerana curi motor. Okey, pencuri. Betul? Okey, pencuri motor. Okey, betul. Lukis dulu pencuri situ. Pencuri, Alif pencuri. Lukis teruk. Alif pencuri. Tu tulis. Okey, pencuri macam ni lah. Okey, lukis. Okey, ini motor. Okey, Okey. Sebab aku nak lukis. Jadi Alif dituduh dan dijatuhkan hukuman bersalah di Mahkamah Tinggi dan Alif membawa ke Mahkamah Rayuan. Untuk? Mahkamah Rayuan juga. Diam dulu. Okay. Mahkamah Rayuan juga mengekalkan tuduhan tersebut dan Alif masih didapati bersalah kerana mencuri. Lalu Alif membawa ke Mahkamah Rayuan. Setibanya di Mahkamah Rayuan, Alif dibebaskan daripada tuduhan mencuri. Adakah Alif masih mencuri di Mahkamah Tinggi? Adakah Alif masih mencuri di Mahkamah Rayuan? Saya nak tanya Alif. Adakah Alif masih lagi boleh dituduh Mahkamah Tinggi? Bolehkah saya cakap?
Mudah lukis. Bolehkah saya cakap Alif ni pencuri di Mahkamah Tinggi? Tak mudah lukis tu. Alif ni pencuri di Mahkamah Rayuan. Tak mudah lukis. Bolehkah saya guna lagi? Mudah lukis. Aku tak tahu pun tengah lukis aku ni. Boleh tak? Awak faham tak? Awak faham tak? Tak cerita kat aku. Nak menuduh Alif masih bersalah di Mahkamah Tinggi? Boleh? Mana aku tahu kau mula. Awak tak faham Tak mau lukis dah tu. Maknanya Lif, makna katanya Lif, apabila ada keputusan baharu, keputusan lama ini sudah tidak terpakai. Adakah kita boleh bercakap, oh Mahkamah Tinggi dulu salah hukum lah Alif. Oh Mahkamah dulu tak telus lah Alif. Sebab tu engkau dijatuhkan bersalah. Oh Mahkamah Rayuan ni tak betul lah Alif. Sebab engkau ni masih lagi bersalah. Sebab ada keputusan, kejap Lif. Sebab ada keputusan yang baharu di Mahkamah Persekutuan yang menyatakan engkau tak bersalah. Kenapa kau masih lagi nak bermain dengan keputusan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan? Kenapa kau masih lagi bermain dengan keputusan mahkamah sedangkan ada pengampunan dah? Itulah tadi duduk cakap tadi. Pengampunan kepada pesalah. Dah ada keputusan pengampunan, kenapa kau nak bercakap lagi keputusan mahkamah? Tinggi mahkamah kah? Tinggi kuasa agung? Okey, dah diberi pengampunan. Yes. Bekas pencuri. Bekas pencuri. Itu kalau dia mencuri. Betul tak? Bekas pencuri. Okey, kalau Alif ini pencuri. Betul tak? Betul tak? Baik. Betul. Baik. Dengar sini, Lip. Betul dengar sini, Lip. Dengar betul dulu. Betul ke tak bekas pencuri? Betul. Okey, mu jawab betul. Kalau peliwat jadi bekas mana? Peliwat. Okey. Peliwat jadi. Baik. Ini dengar ni. Dengar ni. Dengar Okey, dengar. Dengar elok-elok lah Lip Bagi faham, mudah-mudah nak faham. Okey. Situasi yang terbaru. Okey, Alif didapati mencuri motosikal. Pencuri lagi? Okey. Di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi menjatuhkan, diam dulu. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman Alif bersalah. Alif pun bawa lah ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan juga menjatuhkan hukuman Alif pencuri. Bawa ke Mahkamah Persekutuan, Alif masih lagi pencuri. Lalu diserahkan kepada lembaga pengampunan. Tuanku yang di-Pertuan Agong tengok, kenapa ni? Alif sebenarnya tak mencuri ni. Sebab ada kecacatan di dalam pendakwaan kes Alif. Better takkan ampun Alif kerana dia mencuri. Sebab bagi hemat better, Alif ini tidak mencuri. Jadi, better bagi pengampunan kepada Alif, bukan sebab dia mencuri, tetapi sebab ada kecacatan di dalam pendakwaan. Adakah Alif mencuri? Aku tak mahu, aku nak jawab dah. Orang suka belaka dah. Adakah Alif mencuri? Tak. Itu pengampunan. Adakah Alif mencuri? Tak. Dah dijatuhkan mahkamah. Adakah Alif mencuri? Dijatuhkan di mahkamah. Dah khabar dia dah dijatuhkan hukuman pencuri. Pencuri di mahkamah? 3 kali. 3 mahkamah. Yes. Okey. Tapi bagi hemat baginda, bagi hemat tuanku, Alif ini tak mencuri. Adakah Alif mencuri? Mak Hussein, itu badan pengampunan Mak Hussein. Apa tu? Dia tak khabar tak curi. Dia beri pengampunan. Ada kecacatan. Jadi pencuri ataupun tidak? Tak sebut pun tak liwat ke tak curi ke tak. Ada kecacatan. Ada kecacatan. Maknanya sama ada dia mencuri ataupun tidak, kita tak pasti, betul? Tak pasti. Lepas tu kenapa kita nak tuduh dia mencuri? Kalau tak pasti. Diberi pengampunan. Tapi di mahkamah. Kalau kita tak pasti sama ada dia mencuri ataupun tidak, kenapa kita nak tuduh dia mencuri? Di mahkamah. 3 mahkamah. Aku pula lukis. Kenapa dia balik kepada mahkamah ni? Dah, mahkamah tu. Kita bercerita tentang pengampunan.
Ni aku pula lukis. Boleh? Lukis. Aduh, hai lah teruk lah main macam ni. Tak, kita main lah. Sebab mu nak pusing. Ada 3 mahkamah. Mahkamah lukis. Syariah. Benda mahkamah dia. Buat dulu background belakang tu. Bagi nampak betul-betul tulis. Sabar. Relax lah. Aku pula lukis ni. Okey. Buat dulu background bagi dia nampak betul-betul apa yang kau tulis. Jadi dia kebening benda mu cakap. Oh, berat lah. Betul. Nampak tak? Mahkamah sivil, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Lukis ni, lukis. Tak ada tulis. Okey. Tadi Alif curi ni. Okey. Usin pula curi. Bukan Usin curi. Usin menipu. Okey, Usin menipu. Okey. Usin didapati menipu dekat Mahkamah Sivil. Okey. Mahkamah dah jatuhkan keputusan bersalah Usin menipu tu di Mahkamah Sivil. Okey. Mahkamah tinggi lah, sebut Mahkamah tinggi. Ni Mahkamah tinggi. Ni Mahkamah tinggi. Ke mana tak tahulah. Mahkamah. Benda? Mahkamah tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Ya. Undang-undang sivil. Okey, aku ikut mu ni. Mahkamah tinggi. Usin didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Okey. Penipu. Okey, penipu. Okey, settle. Mu pun panah pada. Dok, mu kabur mu tak menipu. Gi pulak ke rayuan. Mu gi ke rayuan. Okey. Ditolak. Okey, maksudnya saya kekal dengan penipu. Penipu lagi duduk sini. Okey, betul. Penipu lagi duduk sini ni. Pergi pula ke persekutuan. Okey. Tolak kekal juga. Penipu. Kekal juga. Okey, menipu. Okey. Dibawa kepada badan pengampunan. Badan pengampunan. Ni, pengampunan ni duduk luar. Okey. Ada kuasa Perdana Menteri, kuasa raja-raja. Kuasa raja lah. Pengampunan ni kuasa raja. Dia ada tata kelola, dia ada pengelola dia di situ. Ya, lembaga pengampunan diberikan. Lembaga, dia sebut lembaga. Dia tak sebut tuanku seorang je. Okey? Ya, tapi kuasa ampun itu kuasa agung. Yalah tahu dah. Lembaga yang uruskan. Okey, daripada sini ni 3 mahkamah dijatuhkan hukuman penipu. Yes. Okey. Dibawa kepada pengampunan. Okey. Diberi pengampunan. Pengampunan tu kenapa? Nanti dulu. Diberi pengampunan. Okey. Mana nak tutup cerita? Okey, diberi pengampunan, okey. Okey. Kerana mu kabut tadi kerana apa? Okey, ambil katalah kerana kecacatan lah. Okey. Dalam perbicaraan tu, okey? Okey. Mausin bertubik. Okey. Mausin dipanggil apa? Tadi dia duduk sini, dia penipu. Okey. Diberi pengampunan. Sini benda. Okay. Pengampunan sebab apa? Kabul tadi kecacatan tadi kan ada kecacatan. Lepas tu Mausin jadi apa? Bebas lah. Memanglah bebas keluar lah. Tapi duduk sini jadi benda. Bekas peliwat. Bekas penipu. Tak, bukan bekas penipu sebab kecacatan. Bukan penipu sebab cacat. Ada kecacatan. Dia tak bukan keputusan mengatakan dia tidak bersalah. Lepas tu dia bersalah ataupun tidak kalau ada cacat. La ilaha illallah. Diberi pengampunan kerana didapati ada kecacatan. Okey. Maknanya keputusannya bersalah ataupun tidak penipu tu. Dia betul-betul menipu ataupun tidak. Dan sesak semula ikut mu lah. Tak sesak apa yang nak bagi ampun. Dibagi ampun kalau ada salah. Tapi diberi ampun itu atas kecacatan pendakwaan itu. Kita pun tak tahu dia bersalah ataupun tidak dalam penipuan tu. Dan dia kena berdakwa balik. Kena bicara balik. Bicara balik. Awak lukis tapi awak tak faham. Susah juga. La ilaha illallah. Viewer aku semua kata, banduan terhormat. Dia sendiri kita ambil contoh. Contoh lagi. Okey, contoh. Aku ikut kamu ni. Kita ambil contoh mudah lah. Sebab kita nak raya korban ni. Raya korban. Kita tengok lembu tu. Tak apa, aku 2 dah ni. Layan kamu ni. Tak apa. Bagi kefahaman. Tak ada. Kita tengok lembu tu lembu. Aku pula tak faham. Lembu. Kita tengok lembu tu memang lembu. Tapi bila dibuat korban, tengok ekor lembu tu. Ekor lembu tak ada separuh.
Oh. Sah tak buat korban tu? Sah tak buat korban? Kalau ekor lembu tu tak ada separuh. Oh, nak pergi syarat sah korban tu pula? Sah tak kita buat korban? Kalau ekor lembu tu tak ada separuh. Sah tak? Ekor lembu tak ada separuh. Gimana ekor lembu tu? Tak tahulah. Cakap sah kita tak? Kalau ekor lembu tu tak ada separuh. Tak sah lah. Tak sah. Maka ni sama juga dengan situasi tadi. Kalau benda itu cacat, tak sah lah apa yang dia buat. Dah sekarang ni dakwa, bicaralah balik. Bukan dengan khabar dia tak salah. Masalah tadi tu lembu. Lembu lagi. Tapi cacat menyebabkan apa yang kita buat tidak akan jadi. Tak betul. Mu punya perbandingan mu gitu. Pulak dah. Pulak dah mana mu nak main pusing kot mana? Yang kita sembelih tadi tu lembu. Lembu dah. Tapi tetap dia tak sah pahala korbannya. Sebab apa? Sebab cacat. Okey, mana kata pengampunan tu diberi atas sebab ada kecacatan dalam masa perbicaraan tu, makna kata itu orang tu bukan pesalah tu. Kalau tak tahu dah sama ada dia ni peliwat ataupun tidak. Penipu ataupun tidak. Jadi siapa kita nak menentukan dia tu peliwat? Sedangkan keputusan pengampunan ada kecacatan di dalam pendakwaan. Keputusan pengampunan? Pengampunan pun ada bicara? Astagfirullah. Mu bergerak sih. Orang aku sekarang ni tak faham. Dia ada pesalah, dia ada bekas salah. Mu kahwin dengan perempuan, bini mu. Mu cerah, dia jadi bekas bini mu. Dia tak jadi anak dara balik boh. Kamu kalau cerah bini tu jadi anak dara balik? Anak dara berhias kalau aku tak sentuh dia satu malam? Baik pun. Ya, berhias dah. Ada orang kahwin tapi tak main. Dia bercerai. Barang mapuh itu kan. Darah. Tapi barang tetap darah. Pusing lagi. Tapi tetap darah. Pusing lagi. Pusing apanya? Sakit kepala bawah. Main balik. Dah. Dia tetap darah. Akulah ilah Allah. Dia tetap darah tak boleh? Mari pulak tak usik tu. Kehel lagi tak apa. Kita main. Tak ada masalah. Main. Main ya? Okey. Mu sentuh tak janda? Punya kau faham? Sentuh tak janda tu? Main lah. Sentuh tak? Nampak? Main dulu. Nampak ibu tu sentuh tak? Tentu tak hilang darah, dik. Sejak bila belajar sentuh hilang darah? Oh, berat ni. Macam orang asli kat tempat aku tau. Mu tahu mu ni macam orang asli. Maksudnya pergi sentuh-sentuh hilang darah macam tu? Oh, bahaya. Ya, kita ni umur. Aku rasa jangan pegang tangan nanti hilang darah. Mu ada anak. Aku ada anak. Dalam ni cakap mudah je. Bila sebut sentuh tu kita tahulah. Takkan nak cerita. Mausin ni. Dengar ni. Mausin ni. Dah sabar. Kalau kita akui. Kalau kita akui. Dengar dulu. Ini penting. Aku cakap lah. Jadi cerita. Mu nak tu mu dengar. Mana boleh mute kalau fikir. Boleh. Dia cerita dia. Takkan aku nak cerita. Mausin dia kahwin. Dia akan buka seluar. Lepas dia buka seluar dalam. Penat Mausin main wak kira gitu. Macam asli dah mu ni. Penat sih. Cerita straight forward je. Masuk aku tadi sentuh. Takkan aku nak khabar calat. Takkan aku nak khabar ber-uhuk-uhuk. Gitu. Kelantan bahasanya dia. Ngepok ke. Tak nak begitu sih. Tak boleh. Dalam ni cakap mu tak faham lah. Jadi kalau bila aku cakap mu tak sentuh dia anak dara tu mu nak khabar sentuh tak hilang darah. Anak aku tahu. Sentuh memang tak hilang darah boh. Fahamlah bahasa maksud dia. Mantik bahasa tu. Ke mana sih? Berat dengan air buang piyah tu. Pakai topi tu. Tak lek. Tak dah berat sangat mu. Bila kena mari gini mu punya pusing dalam perkahwinan ini tidak semestinya hilang darah. Ada yang kahwin tak hilang darah. Ni cerita dia tu kahwin ni liwat. Nak kabarnya takkan main maaf gitu je. Baiklah. Macam ni lah sahabat.
Sebab itulah kita dah bagi tahu panjang lebar tentang Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Kalaulah Mahkamah Persekutuan dah jatuhkan hukuman baru, jangan dipersoalkan Mahkamah Tinggi. Kan dok cakap, Mahkamah Tinggi ni tak adil lah ni sebab jatuhkan hukuman bersalah kepada aku dulu. Tak boleh lah macam tu, Lip. Sebab itulah kita ada sistem perundangan step by step. Kecil ke besar. Sekarang ini yang paling besar adalah pengampunan. Tuanku dah bagi ampun, ada kecacatan di dalam pendakwaan. Jangan kau pula dipersoalkan hakim. Jangan pula dipersoalkan mahkamah. Jangan pula dipersoalkan penyiasatan. Sebab itu bagi hemat tuanku yang di-Pertuan Agong, maka kalau ampun, ampunlah. Jangan duduk panjang-panjang cerita. Bila kita tahu kita ada anak, kita ada keluarga, kalau berlaku dosa qazaf, hilang kesaksian, siapa yang nak jadi saksi kepada perkahwinan anak? Kita nak jadi wali kepada anak ni, Lip. Astaghfirullahalazim. Kau tak percaya ke buku qazaf yang ditulis oleh Tok Guru kau sendiri? Masya Allah. Yalah, kita tunggu dia keluar lah. Kesian. Ingatkan cerdik Alif ni. Dah terkantoi. Penat. Kan? Inilah nak bagi tahu kepada adik-adik kakak semua. Terutamanya anak-anak muda lah. Kalaulah berada dalam situasi begini, tolong hentikan. Bahaya sangat-sangat. Kita dah tahu seorang Alif Western ini macam mana. Kalaulah dia diberikan penjelasan seperti itu pun dia nak menafikan, egonya sangat tinggi. Inilah yang akan merosakkan umat kita. Inilah akan merosakkan politik masa depan kita.